kunci. Kunci apa? Kunci kotak ni ke? Ni kotak apa? Kenapa kotak ni boleh ada dalam beg ni? Banyaknya surat. Macam surat-surat lama busuk je. Surat apa ni? Kenapa macam tulisan ayah? Takkanlah. Awak, nanti kan bila anak kita dah lahir, awak rasa dia ikut muka awak ke ikut muka saya? Mestilah macam saya. Saya kan ayah dia. Tapi kalau anak tu perempuan, mesti muka macam awak. Berseri-seri. Tak apalah kalau macam tu. Yang saya tahu, ikutlah dia laki ke perempuan ke, tapi saya akan sayang dia sepenuh jiwa saya. Saya takkan biarkan siapa-siapa pun pisahkan kami berdua. Kan sayang? Ya, betul tu sayang. Saya akan pastikan Sarah tu tanggungjawab kita berdua. Saya janji. Yang saya tahu, saya tak nak tengok muka perempuan tu lagi. Sekarang, saya nak awak pilih. Saya ke perempuan tu? Melo, awak tahu kan, saya ni sukakan awak, cintakan awak, sayangkan awak. Tapi, Mariam dengan Sarah tu, takkan saya nak tinggalkan macam tu je. Saya tak kira lah. Sekarang ni, awak pilih saya ke dia? Tak cukup lagi ke, ha? Awak dah pisahkan saya dengan Sarah. Kalau awak betul-betul sayangkan saya dengan Sarah, awak tak patut pisahkan saya macam tu. Sebab perempuan bodoh tu je. Melo! Mulai sekarang, awak ikut cakap saya. Ara sayang, maafkan ayah. Ayah buat semua ni demi kebaikan kamu juga, Ara. Ayah yakin nanti bila kamu dah besar, kamu akan faham apa yang ayah lakukan sekarang ni. Dah, nak ayah. Jangan nangis, ya. Apa ni, Ara? Apa yang kamu bawa ni? Bunga. Ini bukan bunga dah sayang. Ini daun kering. Mana kamu kutip ni? Sempat lagi yang kamu kutip. Tadi kat sekolah macam mana? Okey. Cantik tak? Ada salah satu sahabat. Boleh tak? Esok ayah hantar Ara pergi sekolah. Lepas tu tunjuk dekat ayah Cikgu Zakiah tu. Tapi jangan minta maaf. Selamat hari jadi, Sarah. Ayah rindu sangat dengan kamu. Sekarang pun kamu dah masuk 18 dan dah nak masuk universiti. Tak sangka dah besar dia puteri kecil ayah ni. Ayah harap kamu dapat jalani kehidupan universiti dengan baik, tau Sarah. Sebenarnya ayah dah lama simpan cerita ni, tapi ayah rasa Sarah dah besar dan perlu tahu kebenarannya. Sebab ayah terpaksa tinggalkan kamu adalah kerana mak kamu, Sarah. Ayah harap surat ini sampai kepada kamu supaya kamu tahu kebenarannya. Ayah juga ada tinggalkan kunci untuk sebuah kotak kecil. Ayah tinggalkan untuk kamu. Buka kotak tu dan baca apa yang ayah tulis untuk Sarah. Love you, Sarah. Kenapa mak tak pernah bagi tahu pun surat-surat ni? Kenapa mak nak kena sorokkan?
何？ Kau memang tak guna, Hazrul. Sanggupnya kau buat macam ni dekat aku. Kau memang laki tak guna.